الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung pengajian kitab Ar-Risalah As-Sanariyah, ringkasan sifat 20, muka surat yang ke-28. Ke berapa ni? Basar kan? Betul? Basar basar lah. Sama dah. Sama ke? Sama lagi, sama. Ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Sama yakni pendengar. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-11 yang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan sifat sama. Kena faham ulang balik. Kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan i'tiqad yang yakin. Wajib mengenal Allah dengan i'tiqad yang yakin. Maksud mengenal, apa maksud mengenal Allah? Dengan makna al-jazmu mutabiqu lil haqqi an dalilin, iaitu kita menjazamkan, kita pegang
kita pegang, kita i'tiqad di dalam hati, yang mana apa yang kita jazam itu, yang kita pegang di dalam hati itu berbetulan dengan yang sebenarnya. Berbetulan dengan yang sebenarnya, dan i'tiqad yang kita pegang itu ada buktinya, ada dalilnya. Bukan semata-mata pegang, bukan semata-mata dakwa, tetapi yang kita pegang itu ada dalilnya. Faham tak? Oh, ni nak ngangguk. Senang je. Kalau kita dah kenal, tandanya ada bukti. Kenal tak orang rumah? Orang rumah sendiri kenal tak? Yang buat tak kenal. Nak saya nak tanyalah. Antara 4 orang perempuan kat belakang tu, yang mana satu orang rumah? Kat belakang, 4 orang kat belakang ni, yang mana satu orang rumah? Tak adalah, yang mana satu orang rumah pakcik? Maknanya kat sini bukan. Tanda apa? Sebab kita kenal orang rumah kita macam mana. Faham? Kalau cakapnya macam mana. Faham? Pelangainya macam mana. PA-nya macam mana. Tu, patut tu kenal. Kat sini, sini bukan. Tak ada ciri-ciri orang rumah langsung. Faham? Pasal tu, itu maksud kenal. Kalaulah kita kata kita kenal Allah, berarti ada buktinya. Apa bukti kata kita kenal Allah? Oh, dalilnya alam ini bukti Allah Ta'ala itu Tuhan. Paling senang. Apa bukti kata Allah Ta'ala itu Tuhan? Paling senang, simple. Alam ini bukti Allah itu Tuhan. Takat tu je. Ataupun kita katakan hudusul alami bi asrihi, baharu sekalian alam ini menjadi dalil kepada Allah itu ialah Tuhan. Nampak? Kalau orang tanya, apa bukti Allah itu Tuhan? Jawab, alam ini dalil Allah itu Tuhan. Cukup? Macam mana? Alam inilah dalil kata Allah itu Tuhan. Tuhan dengan maknanya yang bersifat dengan ketuhanan. Tuhan Allah sahaja yang layak untuk bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa buktinya? Buktinya alam ini. Alam tu benda apa alam? Alam tu kullu ma siwallah. Setiap yang selain daripada Allah, itulah yang dikatakan alam. Termasuklah diri kita sendiri. Allah Ta'ala sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri dah ada tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun. Masih tak tilik lagi? Tak tengok ke? Tak nampak dekat diri sendiri tu ada tanda kebesaran Allah? Pernah nampak tak? Pernah nampak tak? Dekat diri sendiri ada dalil kebesaran Allah? Mudahnya macam ni je. Kalaulah kita ni ada pilihan, saya ada pilihan untuk bercakap, saya ada pilihan untuk duduk, saya ada pilihan untuk berdengar, betul? Ya, kita ada pilihan. Tapi apakah pilihan kita itu mutlak kita yang memilih? Tidak. Sebab ada benda yang kita tak pernah pilih tapi kita nak benda tu. Ada tak? Kita tak pernah pun pilih benda tu tapi kita nak sangat benda tu. Ada tak? Ada. Apa dia? Jantung yang berdegup. Pernah kita pilih? Kita pernah pilih? Saya nak degup jantung saya. Ada? Saya nak kelipkan mata saya. Pilih. Cuba kita pilih kelip mata. Agak-agak apa jadi? Cuba try buat. Jangan terus. Try buat dulu. Sakit mata lama-lama. Maknanya itu bukan pilihan kita. Degupan jantung bukan pilihan kita. Kita yang boleh hidup dekat dunia hari ini is not our choice. Ini bukan pilihan kita. Kalau bukan pilihan kita, pilihan siapa?
Itu tujuan belajar tauhid tu, supaya nak kenal. Apabila melihat diri, kenallah yang memberi diri. Itu tujuan tauhid tu. Tauhid dia pegang, nak pupuk kat situ. Nampak? Itu tujuan. Satu. Kemudian bilalah kita kata wajib kita mengenal Allah, kita nak mengenal dengan apa? Kita nak mengenal Allah dengan nak kenal apa? Maka jawab, bagus. Kita mengenal Allah dengan mengenal sifat. Sebab manusia tak boleh mengenal sesuatu dengan zat. Kalau nak kenal zat, kita tak boleh kenal. Kita jadi bengong kalau nak kenal zat. Yang kita kenal sifat. Faham tak? Tak faham lagi. Tak apa, saya kiaskan lagi. Contoh macam ni. Contoh. Kan, anak kita dekat bawah, tengah tengok TV. Jadi bila ada orang datang, orang bagi salam, Assalamualaikum. Kita pun jawab, Waalaikumsalam. Tahu tak siapa yang datang tu? Tak tahu siapa yang datang. Tapi kita tahu ada orang yang datang. Kita tanya anak kita, Alung, pergi tengok siapa yang datang tu, ketuk pintu tu. Alung pun buka langsir tengok. Dia kata, ayah, oh, orang yang datang ni ayah, dia ada hidung ayah. Tahu? Orang yang datang tu ada hidung. Agak-agak kita kenal tak siapa yang datang tu. Dia tambah lagi, ayah, dia ada mata 2 biji. Dia ada mata. Kenal tak? Dia ada telinga. Tak kenal. Dia ada tangan. Tak kenal. Jari dia ada 10. Kenal tak? Dia ada kaki 2. Kenal tak? Kenapa tak kenal? Sebab apa? Itu zat. Tak kenal. Tapi kalau dia datang tu, mata dia sepet. Sepet. Sepet tu kita terfikir. Sepet siapa mata sepet? Pak, baru nak loading. Akal tu baru nak berjalan. Buncit pula dah. Perut. Tapi kalau cakap dia ada perut, orang tak kenal. Buncit. Sifat. Perut dia buncit. Kulit dia hitam. Hitam pula lah. Bukan yang tadi. Kulit dia hitam pula. Hitam. Siapa hitam ya? Ni. Dia misai dia panjang. Tu uncle tu barulah kita kenal. Sifat. Nampak tu? Begitu juga. Jadi nak mengenal Allah, kalau kita nak kenal zat Allah, memang tak boleh nak bawa, nak taswir, nak surah rupa bentuk zat Allah, memang tak boleh. Mustahil. Sebab zat Allah mukhalifun lil hawadis. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Habis yang kita boleh kenal tu dengan apa? Dengan mengenal sifat-sifat Allah. Bila kenal sifat, maka kenallah zat. Baik. Jadi kata dia, bila kita kata mengenal Allah dengan sifat-sifat, maka banyak akidah. Akidah ni banyak sangat. Daripada zaman Nabi, Nabi mengajar umat dia, Nabi beriktikad. Semua itu dah dikirakan akidah. Kenapa mesti sifat 20? Ni orang tanya. Kadang-kadang ada orang tanya, habis tu Nabi tak belajar sifat 20 pun. Habis Nabi tak belajar sifat 20. Nabi bukan ahli sunnah wal jamaah ke? Banyak soalan orang tanya ni. Akidah sifat 20 ni memang dah ada zaman Nabi ke? Nabi dah ada ke? Nabi ajar? Akidah sifat 20 ke? Soalan banyak. Kita tanya, why sifat 20? Sedangkan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, at-turuqu ila ma'rifatillah ka'adadi anfasin lil khalqi.
Jalan untuk nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan, maksudnya uslub. Kita nak boleh kenal Allah Ta'ala ini, jalan untuk nak mengenal Allah. Ka'adadi anfasin lil khalqi, seperti banyaknya bilangan nafas bagi segala makhluk. Banyak tak banyak? Banyak. Jalan untuk mengenal Allah ni banyak. Imam Malik dengan baca Al-Qurannya, Imam Syafi'i dengan baca Al-Qurannya, akidah ada akidah Salafiyah, ada akidah apa tu? Akidah Salafus Saleh. Jadi bila kerana banyak sangat jalan untuk mengenal Allah, maka dalam banyak-banyak jalan yang mengenal Allah tadi, ada jalan-jalan yang menyeleweng. Ada jalan yang menyeleweng. Jalan tu dia tak ikut apa yang seperti mana yang Nabi bawa. Nampak? Maka daripada jalan yang menyeleweng ni, bermula daripada golongan-golongan Khawarij. Khawarij zaman Nabi lagi dah ada. Nah, zaman keluarlah golongan-golongan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Golongan yang memuja Sayyidina Ali, golongan-golongan Syiah. Nampak? Turun ke bawah adanya golongan Mu'tazilah, adanya golongan Musyabbihah, adanya Mujassimah, adanya Qadariyah, ada Jabariyah, ada Rafidah. Macam-macam golongan-golongan yang membawa akidah yang menyeleweng. Nampak? Antara sebab menyeleweng, yang pertama, ada sebahagian mereka yang beriktikad Allah itu ada perumpamaan dengan makhluk. Ada sudut persamaan dia. Contoh, dia kata Allah di atas arash. Allah, dia iktikad Allah ada. Cakap, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Tuhan yang bersifat pemurah itu alal arshi istawa, di atas arash. Itu hukum dia akidah salafiyah ataupun salafus saleh. Tapi kalau sekiranya dia buat gambaran, dia silap dia bukan pasal Ar-Rahman alal arshi istawa. Kesilapan dia sebab dia buat gambaran. Macam mana gambaran dia? Nanti boleh tengok, cek nanti. Dia kata sini bumi, ni saya contoh ni. Di sini langit, sini arash, Allah alal arshi istawa. Kalau dia buat gambaran macam tu, itu menunjukkan Allah itu ada persamaan. Saya cakap macam ni, lantai dekat sini, meja atas dia. Atas meja ada kipas, atas kipas ada bumbung, atas sekali ada bulan. Boleh tak cakap macam tu? Dengan makhluk, boleh tak? Boleh. Sebab itu memang ciri-ciri kita. Ada sudut. Boleh digambarkan, boleh ditaswirkan, boleh dikaifiatkan. Allah Ta'ala boleh ke buat macam tu? Itu Tuhan tu. Kalau makhluk boleh buat macam tu, Allah Ta'ala kalau kamu buat macam tu, ada persamaan ke tidak? Kita bukan cerita pasal sifat, itu zat loh. Sebab itu akidah itu menyeleweng. Satu. Yang kedua, kerana mereka idrak akan Allah Subhanahu wa ta'ala, idrak akan zat Allah. Maksudnya, mereka ada tasawur, ada gambaran dalam fikiran mereka, Allah itu macam ni, macam ni, macam ni. Dia ada idrak. Istilah dalam bahasa tauhid kata idrak. Macam saya katakan macam ni. Cuba makcik, pakcik, bayangkan kita pergi Cameron Highland dekat ladang tebu. Nampak tak? Tiba-tiba banyak burung gagak terbang. Kuak, 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 kuak. Bayangkan. Nah, tengah-tengah burung gagak terbang, hujan lebat pula. Boleh bayang tak? Kenapa kita boleh bayang? Walaupun benda tu tak wujud, tetapi kita boleh bayangkan dalam fikiran kita benda tu. Nampak? Cuba bayangkan seorang yang muka dia dekat kaki,
tapak kaki ada muka dia, dekat perut dia ada hidung, dekat kepala dia ada tangan. Boleh bayang tak? Boleh. Still boleh bayang. Bila kata boleh bayang, itu dalam istilah tauhid kata idrak. Maknanya dia boleh imajinasikan apakah benda tadi itu. Walaupun secara hakikinya tak wujud, tapi bila dia idrak, dia cuba dapatkan, itu tanda adalah makhluk. Golongan-golongan ini, kebanyakan mereka gambarkan Allah itu macam mana. Pasal tu mereka kata Allah tu turun. Bila sebut turun, dia buat macam ni. Itu idrak, gambaran. Nampak? Sini bumi, langit, arasy, atas tu ada Allah. Itu idrak namanya. Idrak. Bukan sama wadawak, bukan itu. Idrak tu maksudnya dia dapat, dia gambarkan, dia boleh tasawurkan. Sedangkan dalam Y sifat 20. Nanti kita jawab kat situ. Yang ketiga, antara sebab menyeleweng mereka itu daripada akidah yang dibawa oleh Rasulullah, akidah salafus salih, kerana mereka mengisbatkan dosa bagi para nabi. Bagi mereka, nabi pun buat dosa. Ni banyak etikad macam ni, nabi buat dosa. Dalilnya disebut dalam Quran, fa'asa adamu rabbahu faghawa summa taba alaihi fahada. Dia kata fa'asa adamu, maka telah berdosalah Nabi Adam, sebab Nabi Adam makan buah khuldi tadi tu kan. Faghawa fa summa taba alaihi fahada. Kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan Allah Ta'ala berikan petunjuk. Tu kata Nabi Adam buat dosa. Nabi Ibrahim, ketika mana Raja Sultan Malik apa nama dia? Raja Mesir tu. Allah. Bukan Malik Ridwan. Apa nama Raja Mesir zaman Nabi Ibrahim tu? Raja Mesir, Namrud dekat Babylon tu. Jauh tu. Itu dekat Iraq tu. Allah. Tak ingat lah. Nama Al-Malik apa tu ingat. Ketika mana raja tu dia tanya, Nabi Ibrahim kan bawa isteri dia, Siti Sarah. Siti Sarah ni cantik. Raja tu tanya, kau bawa ni siapa? Siapa perempuan ni? Nabi Ibrahim kata, ini adik perempuan saya. Nabi Ibrahim penipu pula. Berdosa Nabi Ibrahim. Macam tu pula dah. I'tiqad golongan-golongan ni mengatakan Nabi juga membuat dosa sama seperti orang yang lain. Cuma dosa Nabi tu sangat sedikit. Dalam i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, Nabi itu maksum. Nabi terpelihara daripada dosa. Faham? Nabi ni terpelihara daripada buat dosa. Dosa ni tak ada dengan Nabi ni. Mustahil boleh wujud dengan Nabi. Sebab apa? Sebab dalam i'tiqad, Nabi bersifat benar. Allah pilih Nabi ni bukannya sebab Nabi yang pilih dia jadi Nabi. Allah yang pilih. Bila Allah yang pilih jadi Nabi, berarti Allah dah tentukan bagaimanakah ciri-ciri seorang Nabi dan Rasul. Sebab itu Nabi bukan pilihan. Kita tak boleh nak jadi Nabi. Ada tak amalan yang boleh kita menjadikan kita Nabi? Tak ada. Ada tak amalan jadi Nabi? Jadi Wahabi boleh. Nak jadi Nabi tak ada amalan. Nampak? Tak ada amalan yang boleh membawa kita menjadi Nabi. Nabi itu pilihan Allah. Dan Allah telah tetapkan Nabi bersifat benar. Apa maksud benar? Perkataan Nabi benar. Perbuatan Nabi itu benar. Lagi apa lagi? Hati Nabi, kehendak Nabi itu semuanya benar. Maksudnya diredai oleh Allah. Habis tu benda tu, itu tersilap. Istilah kata tersilap. Orang yang buat dosa, sudah tentu orang tu membuat kesilapan. Tetapi orang yang membuat kesilapan, belum tentu berdosa. Faham tak? Contoh, orang yang buat dosa,
sudah tentu dia buat silap. Kalau dia buat dosa. Tapi kalau orang yang buat silap, belum tentu lagi berdosa. Betul tak? Contoh macam ni. Saya bagi contoh je sekarang ni. Sebab jangan tinggal. Contohnya macam ni. Kita keluar. Tuan rumah terpakai selipar isteri. Berdosa tak? Silap ke tak silap? Silap lah tu. Berdosa tak? Tak berdosa. Faham tak ni? Mungkin kata ulama, kesilapan tu mungkin ada, tapi bukan kesilapan yang membawa kepada berdosa. Faham tak ni? Itu maksud dia tu. Tak, jangan kita anggap Nabi buat dosa. Dosa tu dah berat. Dosa tu berat. Nabi tak ada dosa. Maksum. Tapi kalau sekiranya ada berlaku, itu kesilapan kecil, biasalah tu. Itu bukan kerana berlaku juga pada kita. Tak. Kita nak keluar, nak terpakai selipar terbalik. Yang kanan masuk kiri, kiri masuk kanan. Allah, dah berdosa dah saya bertaubat pada Allah. Macam tu. Nah, kita nak pakai baju, rupanya pakai seluar kat kepala. Allah, tersilap. Berdosa lah saya. Macam tu. Tak berdosa yang tu. Nampak tu? Jadi, i'tiqad golongan-golongan ni, ada yang i'tiqad Nabi ni buat dosa. Sebab itulah. Baik. Bila kita masuk dalam sifat 20 ni, kenapa belajar sifat 20? Kenapa wajib sifat 20? Apakah akidah-akidah yang lain itu tidak betul? Jawapan dia, kalaulah akidah itu tidak ada yang kita sebutkan tadi. Tidak ada unsur-unsur tajsim. Menjisimkan Allah, kata Allah bertangan, berkaki, bermata dan sebagainya. Kalaulah akidah itu tidak ada unsur-unsur tashbih, menyerupakan, gambarkan Allah dengan sesuatu makhluk yang kita katakan idrak tadi itu. Kalaulah akidah itu tidak ada sudut nak menyatakan Allah itu ada rupa, boleh dibayangkan, ataupun akidah itu menyatakan bahawa Nabi itu ada yang membuat kesilapan. Kalaulah tidak ada unsur-unsur tersebut, maka itu akidah yang benar. Walaupun bukan sifat 20. Walaupun bukan sifat 20. Ada tak? Ada. Contoh, akidah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ada. Akidah yang disusun oleh Sufyan As-Sawri. Ada. Akidah yang disusun oleh Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Ada. Akidah Tahawiyah. Ada banyak. Tapi ada juga akidah-akidah yang berunsur-unsurkan tadi tu. Unsur-unsur falsafah, unsur-unsur saintis. Kata Allah Ta'ala ni macam ni lah, macam ni, macam ni, macam ni. Tak faham hukum syarak, hukum adat. Maka bila kita belajar sifat 20, kenapa sifat 20? Kerana sifat 20 adalah kalau kita belajar sifat 20, pertama sekali kita tidak ada langsung unsur-unsur menyerupakan Allah dengan makhluk. Tak ada. Sebab dalam sifat 20, kita belajar ada satu sifat bernama mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang kat situ selamatnya. Nampak? Kita belajar sifat 20, kita tak pernah mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu ada permulaan. Sebab apa? Sebab kita dalam sifat 20 ada sifat namanya qidam dan qiyamuhu binafsih. Ada sudut macam tu. Kita tak menyatakan ilmu kita ni Tuhan ini berbilang-bilang. Sebab dalam ilmu Tauhid sifat 20 diajar kita Allah bersifat wahdaniyat esa. Sebab ada akidah yang lain, mereka kata orang Fir'aun ada Tauhid. Dia beriman dengan Rabb, tak beriman dengan ilah. Macam-macam lah. Ada. Sebab akidah dia banyak. Sebab itu, bilalah dikaji dalam banyak macam-macam jenis akidah, maka para ulama telah bersepakat. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fatwa Hadisiyah beliau menyatakan
apabila disebutkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang seperti mana dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu akidah yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pendek katanya, akidah sifat 20. Ada kita belajar. Pasal tu ulama kata belajar sifat 20 wajib. Kenapa wajib? Sebab akidah ni suci daripada unsur-unsur mentajisimkan Allah, seperti mana akidah golongan yang sebelah sana. Nampak? Golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah, golongan Jabariyah, golongan Syiah, golongan Wahabiyah, golongan macam-macam jenis akidah yang diorang bawa ni. Akidah kita bersih. Nampak? Kita tak pernah kata Allah itu macam ni, macam ni, macam ni. Tak pernah. Nampak? Seperti mana yang dikatakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Allah Ta'ala itu sedia kala seperti mana sebelum wujudnya makhluk ini Allah Ta'ala sudah sedia ada. Itu sifat qidam. Nampak? Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu menyatakan, menukil daripada kalam Imam Abi Ja'far At-Tahawi radhiyallahu an, beliau kata, man qala anna Allah min syai'in aw fi syai'in aw ala syai'in faqad kafar. Sesiapa yang mengatakan Allah itu fi syai'in, ada di sesuatu. Kalau nak jumpa Allah, pergi naik ke langit, jumpalah Tuhan. Nampak? Contoh, ada seorang ustaz tu dia idrak macam mana? Dia kata, kalau orang yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang berada di atas bukit. Sebab bagi dia i'tiqad, ni saya cakap betul ni. Dia faham macam tu tau. Bukan main-main. Saya tunjuk video lepas kelas nanti. Nah, dia kata Tuhan ni bagi dia pun Allah Ta'ala ni ada atas arasy. Bila Allah Ta'ala ada di tempat yang, kalau kita orang paling dekat, orang atas bukit dah, bukit tinggi. Jadi siapa naik bukit, itulah orang yang paling dekat dengan Allah. Kalau macam tuan-tuan, saya lah, tak ada terkusi. Maknanya kalau kita katakan, orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Manusia yang paling dekat dengan Allah. Bukan para wali, bukan para ulama, tapi NASA. NASA, sebab naik ke bulan. Lagi dekat. Bukan main-main, dia faham macam tu. Sebab dia faham. Ada orang tanya dia naik atas Gunung Kinabalu. Dia kata, saya tengok ustaz, ada ustaz naik atas Gunung Kinabalu. Bila ustaz naik atas Gunung Kinabalu, apakah tu ustaz dah dekat dengan Tuhan? Ya, betul. Saya dekat dengan Tuhan lah sebab saya naik atas gunung, saya tinggi. Itu yang cakap macam mana tu? Imam Abi Ja'far At-Tahawi kata, man ya'taqada man qala anna Allah fi syai'in aw min syai'in, atau Allah ni daripada sesuatu. Allah ni keluar, ada daripada anak dia ke, daripada mak dia ke, aw ala syai'in, ataupun Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu, faqad kafara, maka sesungguh boleh jadi kafir orang i'tikad sedemikian. Nampak? Sebab itu kita katakan, kenapa sifat 20 wajib belajar? Kerana akidah sifat 20 akidah yang paling selamat. Akidah yang paling selamat, yang bersih daripada tajasim, tasybih, bersih daripada mengidrakkan Allah Ta'ala, bersih daripada mengatakan Nabi itu berdosa, bersih daripada mengatakan Allah Ta'ala begini-begini, semua bersih ada dalam sifat akidah sifat 20 ini. Pasal itulah ulama telah mengiktiraf akidah ini akidah yang paling selamat. Bukan berarti akidah yang habis, akidah Nabi itu, akidah yang Nabi ajar, akidah itu selamat. Kita tak kata hanya yang ini sahaja. Kita kata untuk masa sekarang, akidah ni yang paling selamat. Nampak? Walaupun kita katakan Imam Syafi'i ada akidah dia, kita tak kata Imam Syafi'i itu sesat. Dia tak ikut sifat 20, pasal sifat 20 ini adalah susunan para ulama. Nampak? Susunan. Bahannya dah ada, baru nak disusunkan. Faham tak ni?
Tak faham. Angguk je tu. Contohnya kata macam ni, Haji. Masak lemak cili api. Tahu? Masak lemak cili api tu. Otai kat belakang tu. Yang paling suka masak lemak cili api dia tu. Apa bahan-bahan masak lemak cili api? Saya tak tanya perempuan, saya tanya lelaki. Apa bahan dia? Yang orang lelaki kata ambil lauk, ambil nasi, ikut makan. Itulah bahan dia. Apa? Cili api. Okay? Santan. Kunyit. Kunyit apa? Kunyit hidup ke sebut kunyit? Kunyit hidup lagi. Serai. Orang perempuan diam. Apa lagi? Bawang. Nampak tu? Dia ke? Masak lemak cili api berbawang. Weh, ya Allah, yang belakang tu pemakang tu, jangan buat salah. Kentang ada. Apa tak ada? Lagi apa? Cendawan apa? Cendawan apa tu? Cendawan kemamang apa? Cendawan kau gila kan? Masak lemak api, ada serai, ada cili api, ada bawang pula ada. Ada apa? Kunyit hidup. Ada santan, ada belimbing buluh, ada daging salai, ila akhiri. Senang cerita lah. Baik. Susunan masak lemak cili api ni, zaman Nabi dah ada ke belum? Dah ada ke belum? Mana ada lagi? Pernah dengar Nabi makan masak lemak cili api? Tak ada. Tapi zaman Nabi, kelapa dah ada ke belum? Dah. Kunyit dah ada ke belum? Dah. Daging salai dah ada ke belum? Dah. Daging bakar pun tak ada dah. Zaman Nabi Adam pun ada. Macam dalam benar hidup macam ni. Jangan memang saya kata zaman Nabi. Zaman Adam tu pun. Tak. Benda tu, bahan-bahan tu, semua dah ada dah. Disusunnya bila? Barulah sampai kat Negeri Sembilan. Tu baru susunan. Bila nak susun, maksudnya benda tu dah wujud awal lagi. Begitu juga akidah sifat 20, bahan-bahan untuk susunan tu sudah ada. Apa bahan dia? Sumber daripada Quran, sumbernya daripada hadis. Itu bahan dia. Nampak? Bukan katakan ulama tu mencipta sifat 20, tak. Kita pun tak kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mencipta sifat 20, tak. Tak ada siapa pun kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang mencipta sifat 20. Tak ada seorang pun ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Imam Abu Mansur Al-Maturidi tu yang cipta sifat 20. Tak ada. Yang ada penyusun. Faham? Dia orang susun balik. Sebab bila dah tengok ada akidah-akidah yang menyeleweng, maka dia orang susun balik apa akidah yang selamatnya. Cuba juga kalau kita guna istilah bacaan tahlil. Kita baca tahlil, baca qul huwallahu ahad, baca selawat, ada istighfar, ada ayatul kursi. Nampak? Majlis bacaan tahlil tu ada ke tak zaman Nabi? Majlis tu. Tak ada. Tak wujud pun zaman Nabi. Majlis bacaan tahlil tu tak wujud. Tapi bacaan tu dah ada ke belum? Bacaan tu dah ada dah. Ulama dah bahas habis dah. Nampak? Jadi, orang pun ambil lah. Lepas orang meninggal. Ada orang meninggal, kita nak hadiahkanlah Fatihah. Nak hadiahkan pahala untuk dia. Panggillah ramai-ramai orang kampung datang. Kita baca sama-sama arwah dulu. Baik orangnya kan. Bacalah Fatihah. Baca ayat kursi. Baca keempat kul. Baca istighfar. Baca selawat. Semua bacaan-bacaan tu ada pahala ke tidak? Ada. Pahala boleh tak dihadiahkan pada orang mati? Boleh. Ada nas hadisnya. Nampak? Nas yang sarih. Sangat-sangat jelas. Nampak? Kita tolong istighfarkan. Ya Allah, ampunilah arwah sekian-sekian. Ada tak hadisnya? Ada. Nampak? Jadi kita pun ambil lah. Baca ni, baca ni, baca ni. Dalam banyak-banyak bacaan yang kita baca, bacaan mana yang paling banyak kita ulang? Fatihah. Berapa kali kita ulang baca Fatihah dalam tahlil? Ustaz Rawi jawab betul. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ulang banyak kali. Faham? La ilaha illallah tu kalau singkatan dalam bahasa Arab tu benda apa namanya? Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, itu namanya Fatihah. Faham? Itu namanya Fatihah. Kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu namanya ta'awuz. Kalau kita katakan takbir, apa dia? Allahu Akbar. Kalau kita katakan alhamdulillah, itu namanya tahmid. Kalau kita kata la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Sebab itulah namanya tahlil. Sebab yang tu yang paling banyak kita ulang. Takkan kita cakap, jom kita pergi majlis baca qul huwallah, baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, ayat kursi, la ilaha illallah. Ulang balik, jam. Tu bagi istilah tu, barulah sampai istilah tu. Nampak? Orang panggil kenapa nama tahlil? Sebab yang tu yang paling banyak diulang. Kalaulah majlis tu qul huwallahu ahad paling banyak, mesti orang cakap, jom kita pergi majlis bacaan surah Ikhlas. Sebab tu yang paling banyak kita baca. Tahlil ni istilah. Itu masuk susunan. Nah, bukan kita mereka. Kalau mereka benda lain. Dah. Baik. Sambung baru masuk dalam kitab ni. Bagi faham dulu. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, sifat sama. Artinya, arti sifat sama pendengar. Ini bahasa dia dah. Orang panggil istilah terjemahan ulama-ulama Fatani. Istilah terjemahan. Bukan kata gitu, apa benda pendengar tu betul. Kadang-kadang kita tak guna bahasa ni. Pernah dengar orang cakap, awak ada sifat pendengar? Ada. Awak ada perkuasa? Ada. Awak ada sifat perhidup? Apa benda tu? Tak pernah dengar pun. Nah, ini orang panggil istilah bahasa. Itu istilah terjemahan di sudut ulama Fatani. Tak ada masalah pun terjemahan. Macam kita katakan istilah terjemahan, ada tak perkataan bahasa Arab yang kita terjemah dia tak ikut bahasa dia, tapi terjemah ikut maksud dia? Ada tak? Contoh kita katakan yadun, terjemahan dia tangan. Babun, terjemahan dia pintu. Kursiyun, terjemahan dia kursi, tempat duduk. Saburatun, terjemahan dia papan tulis. Tak, kitabun, terjemahan dia buku. Itu terjemahan. Ada satu perkataan bahasa Arab yang mana perkataan bahasa Arab tapi terjemahan dia bukan terjemahan betul, tapi terjemahan maksud. Faham? Terjemahan maksud. Contoh kita katakan terjemahan maksud ni macam ni. Babun, terjemahan dia tempat keluar. Bukan pintu. Babun, terjemahan dia tempat keluar. Tempat keluar tu maksud. Maksudnya dekat pintu tu lah tempat keluar masuk tu. Tu lah. Jangan keluar ke pintu kot tingkap pula. Nampak? Itu terjemahan maksud. Ada istilah bahasa Arab yang kita terjemah bukan terjemahan asal tapi terjemahan maksud. Apa dia? As-salah. Solat. Salatun. Bahasa Arab dia salatun. Bahasa Melayu terjemahan dia sembahyang. Sembahyang. Itu banyak perkataan tu. Sembahyang bukan terjemahan asal. Itu terjemahan maksud. Asal makna sembahyang, solat dengan makna doa. Solat itu asal maknanya doa. Doa tu dengan maknanya kita berinteraksi dengan Allah. Berinteraksi, kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadat. Kenapa ulama terjemahkan sembahyang? Oh, kerana Allah Ta'ala mempunyai sifat kamalat. Sifat kesempurnaan yang sangat-sangat banyak, tak sampai tak boleh nak dihitung. Maka dikatakan kita sembahyang. Sembahyang mana? Yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha ada, yang maha berkuasa. Banyak sangat sifatnya. Tak boleh nak hitung. Dekat yang saja. Sembahyang. Faham? Itu terjemahan maksud. Begitu juga kita terjemah sifat sama. Sifat apa? Sifat pendengar. Itu terjemahan daripada maksud ulama Fatani. Tak ada masalah pun.
Kalau kita, terjemahan dia mendengar. Terjemahan sama, sifat dengar, sama je. Apa bezanya? Faham? Janganlah kita pening pula kat sini. Ini terjemah dari sudut lurah bahasa. Jadi kata dia, yang ke-11 sifat sama artinya pendengar. Pendengar boleh, mendengar boleh, dengar boleh. Tak kira lah. Yang pertama, wajib bagi Allah. Wajib kat sini wajib apa? Wajib akli. Kena ingat balik. Wajib bukan makna kalau Tuhan bersifat ni dapat pahala. Bersifat jadi berdosa. Itu bukan wajib akli, itu wajib syar'i. Kita ni kena faham. Dalam belajar ilmu tauhid, ada yang dikatakan wajib syar'i, ada yang dikatakan wajib akli. Ada dua-dua wajib tu tak sama. Nampak? Ni ada orang yang gunakan wajib akli untuk nak disyarakkan. Mana boleh? Wajib akli istilah untuk tauhid. Wajib syar'i untuk istilah ilmu fiqh. Nampak? Apa soalan dia? Soalan dia mudah je. Dia kata dalam video tu, dia kata mana dalil ilmu tauhid kata wajib belajar sifat 20? Mana dalil dalam ilmu tauhid mengatakan wajib sifat 20? Orang yang tanya tu nampak sangat dia tak reti wajib syarak. Itu wajib syarak bang. Wajib syarak atas kita. Kita yang wajib belajar. Apa benda pula sifat? Kata mana dalil sifat ilmu tauhid yang mengatakan wajib belajar? Dalam tauhid mana ada cerita wajib belajar? Tauhid cerita pasal Allah. Tak ada kaitan lah. Nampak? Wajib belajar ni tak ada makhluk. Itu wajib syarak. Nampak? Jangan kita katakan dua wajib. Ada macam-macam jenis wajib. Ada wajib sinai, ada wajib aridi, ada wajib mu'allak, ada wajib ada wajib ilal. Macam-macam jenis wajib. Mandi wajib pun ada. Wajib ni macam-macam jenis wajib. Kalau kita kaji betul-betul, banyak wajib. Tapi wajib yang paling besar di dalam agama Islam, dua je. Satu wajib akli, satu wajib syar'i. Wajib akli untuk istilah kegunaan ilmu tauhid. Wajib syar'i untuk istilah ilmu fiqh. Belajar ilmu tauhid, hukum dia wajib. Itu wajib akli ke wajib syar'i? Wajib syar'i. Kalau tak belajar, berdosa. Faham? Kalau kita katakan Allah wajib bersifat dengan sifat sama, itu wajib apa? Wajib akli. Apa benda lah pilot tu tak faham. Dah terkeluar dah pilot. Faham? Istilah wajib pun tak reti lagi. Betul saya pun nak kondom Ustaz Ghazali tu. Kau tu kita tengok, ya Allah, tak reti je. Nampak sangat. Bak kata Biramli tu, kalau dah bodoh tu simpan-simpan. Tak ada dah. Gelap ni. Nak kondom orang. Awak bukan belajar istilah kita, tak belajar langsung. Tak faham istilah. You know. Ya Allah. Jadi kata dia, wajib bagi Allah bersifat dengan sama. Allah makna wajib kita i'tiqad. Allah wajib, mesti ada bagi Allah sifat sama. Artinya pendengar. Yang dengannya dengan sifat dengar tadi, Allah ada sifat sama. Nama sifat artinya sifat pendengar. Yang dengannya dengan sifat dengar tadi, Allah mendengar. Mendengar tu orang panggil takluk sifat. Istilah dia takluk sifat. Maknanya function, fungsi dia. Nah, Allah ada sifat sama. Apa arti sama? Dengar. Mendengar, pendengar. Nah, Allah ada sifat pendengar. Dengan sifat sama tadi, Allah mendengar. Kalau orang tanya Allah mendengar dengan apa? Kita jawab, Allah mendengar. Bagus tak ni? Allah mendengar dengan sifat pendengar. Sifat sama. Bukan Tuhan mendengar dengan zat. Tuhan mendengar dengan sifat sama yang ada pada zat. Boleh ulang. Kalau orang tanya, Allah mendengar dengan apa? Jawab, Allah
mendengar dengan sifat sama yang ada pada zat Allah. Boleh ulang? Okey, saya ulang lagi. Kalau orang tanya, Allah mendengar dengan apa? Jawab, Allah mendengar dengan sifat sama yang ada pada zat Allah. Ulanglah semua sifat ma'ani macam tu. Allah berkuasa dengan apa? Allah kuasa dengan sifat kudrat yang berdiri pada zat Allah. Allah kehendak dengan apa? Allah berkehendak dengan sifat iradat yang ada pada zat Allah. Mengetahui dengan apa? Allah mengetahui dengan sifat ilmu yang ada pada zat Allah. Allah hidup dengan apa? Allah hidup dengan sifat hayat yang ada pada zat Allah. Allah dengar dengan apa? Allah dengar dengan sifat sama yang ada pada zat Allah. Tu, benda tu sifir dalam tauhid. Yang tu lah yang nak kena hafal tu. Itulah sifir dia. Sifir. Sebab ilmu tauhid ni ilmu akal. Bila ilmu akal, kalau dalam subjek sekolah, yang paling banyak guna ilmu akal ni ilmu apa? Banyak guna otak fikiran. Matematik lah. Sebab tu matematik, kalau kita ajar secara manual, pening kepala budak tu. 2-3 hari sekolah, cabut lari. Jadi nak bagi dia senang ingat, buka belakang buku tu, hafal sifir dulu. 1 kali 1, 1 kali 2. Faham tak ni? Dia hafal je dulu sifir tu. Lama-lama pandai tak pandai matematik? Pandai lah. Faham? Ni sifir pun tak kenal. Okay, susah tu je. Meraba-raba tu. Dalam tauhid ni sifir dia. Ya, kalau dalam sifat ma'ani. Sifat salbiyah lain pula sifir dia. Tak, sifat ma'nawiyah lain pula sifir dia. Ni sifat ma'ani. Sifat ma'ani kita katakan Allah mendengar dengan apa? Jawab, Allah mendengar dengan sifat sama yang ada pada zat Allah. Jadi orang tanya lagi, apa yang Tuhan dengar? Tuhan mendengar segala yang ada. Tengok. Nombor 2, sifat sama, iaitu satu sifat yang wujudi. Sifat sama ialah satu sifat yang wujudi. Apa maksud wujudi? Ada dirinya tu terjemahan maksud. Yes. Bagus. Betul nama ustaz tu. Sifat wujudi maksudnya boleh dilihat dengan mata yang kasar sekiranya dibukakan hijab. Macam sifat wujudi tu tak, sifat wujudi ni. Sifat wujudi ni tu. Contoh dinding mana pun ni. Weh, ini kalau orang gali emas ni banyak emas. Dinding ni warna apa? Warna coklat. Boleh beza tak antara dinding dengan coklat? Nampak tak beza dua tu? Nampak dinding yang ni coklat itu warna. Ada tak ada? Ada. Nampak tak nampak? Itu masuk wujudi. Nampak? Faham? Kita di akhirat nanti, Allahumma ja'alna warzuqna minhum. Kita di akhirat nanti, ketika Allah Ta'ala akan hijab, Allah Ta'ala angkat hijab kita boleh menyaksikan akan sifat ma'ani Allah. Semua sifat ma'ani kita boleh lihat. Macam mana rupa lihat? Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Bukan Wallahu a'lam tutup kelas. Wallahu a'lam, Allah saja yang tahu. Wallahu a'lam tutup kelas, semua dah semangat kan. Tak boleh ni. Bukan tu? Itu maksud dia. Maknanya boleh dilihat. Sifat tu wujud. Kata dia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang dengannya, dengan apa? Dengan sifat sama tadi, tersingkaplah atau terdengarlah semua yang ada, yang maujudi ataupun yang wujudi kepada Allah tanpa terselindung, yakni inkishaf. Inkishaf tu maknanya tak terselindung. Maksud kat sini,
Kalau kita katakan Allah ada sifat sama pada zat Allah, sifat sama itu artinya mendengar ataupun sifat dengar. Allah mendengar dengan sifat sama. Apa yang Allah dengar? Allah mendengar segala yang ada. Segala yang ada, yang wujud. Sama ada wajibal wujud ataupun jaizal wujud. Sama ada yang wajib ada. Wajib ada apa? Seperti sifat Allah yang lain. Nah, Allah mendengar sifat hayat. Allah mendengar sifat qudrat. Allah mendengar sifat basar dan sebagainya. Ataupun Allah Ta'ala mendengar segala yang jaizal wujud. Jaizal wujud ni makhluk. Allah mendengar semua makhluk yang ada. Faham? Apa maksud dengar? Dengar ni maksudnya terdengar semua wujud ni tanpa terselindung. Kata ulama, dengar dengan makna terang dan jelas. Jelas. Dengan sifat sama tu, jelas bagi Allah segala makhluk. Faham? Kita tujuan dengar, tujuan kita dengar. Kalau kita makhluk, apa tujuan kita nak dengar? Kita nak apa? Nak penjelasan, nak jelas. Nampak? Cuma perbezaan dengar makhluk dengan dengar Allah, makhluk mendengar akan sesuatu yang berbunyi dan bersuara. Terhad dekat situ saja. Faham? Kita dengar. Dengar. Apa dengar apa? Oh, dengar apa? Saya dengar kipas je. Jauh pula korang dengar. Dah lapar tu Haji. Minta maaf. Dah tak boleh sambung ni. Kita tak dengar. Walaupun kita duduk dengar kipas ni. Nah, kita dengar tak? Dengar kipas yang berbunyi. Macam tu. Dengar tak? Dengar apa? Dengar Kak Ni cakap dengar tadi. Dengar. Kita dengar yang bersuara. Allah dengar yang mana? Allah dengar yang ada. Faham? Bukan yang bersuara sahaja. Yang ada. Kalau suara tu ada, Tuhan dengar. Tuhan bukan hanya dengar suara. Tuhan dengar benda tu sendiri. Contoh. Kalau saya ketuk meja. Pap. Tuan-tuan dengar yang mana? Bunyi ketukan meja. Itu yang kita dengar. Allah Ta'ala dengar yang mana? Bunyi Tuhan dengar. Kain Tuhan dengar. Warna putih Tuhan dengar. Meja Tuhan dengar. Tangan Tuhan dengar. Kenapa katakan Allah Ta'ala dengar semua tu? Sebab benda ini ada. Sebab ada. Sebab ada tu Allah Ta'ala dengar. Nampak? Kita dengar yang bunyi. Tuhan dengar semua yang Nampak? Lepas tu marilah seorang yang terbang-terbang tu, dia kata, kalaulah Tuhan maha mendengar, kenapa kita nak berdoa kuat-kuat? Mari pula. Ni Tuhan, orang Abu Hasan Asy'ari ni dia anggap Tuhan ni tak dengar kot. Dia cakap macam tu tuduhan tu. Berat tuduhan tu. Mana dia kita yang kot kata Tuhan tu tak dengar? Habis kenapa baca doa kuat-kuat? Itu atas kesungguhan. Faham tak ni? Kesungguhan berdoa. Kesungguhan berzikir. Boleh je nak berzikir perlahan-lahan. La ilaha illallah. Boleh tak? Boleh. Tapi lama-lama zikir sing. Mula la ilaha illallah. Lepas tu tinggal satu perkataan je. Yang kita berzikir tu la ilaha illallah, la itu kesungguhan lain. Bukan kita juga kata Tuhan tu tak dengar. Nampak tu? Nah, Nabi ketika berdoa di peperangan, Nabi berdoa angkat tinggi, Nabi berdoa Allahumma. Nabi doa tu Tuhan tu tak dengar ke? Apa maksud tu? Itu kesungguhan. Nampak? Kita ni kena bersungguh-sungguh dalam beramal. Amal ibadah sungguh buat betul-betul. Kalau jangan biar ngantuk. Nampak? Bukannya kita etikot Tuhan tak dengar.
Golongan-golongan ni pelak tu kata pening. Dia orang ni sebab dia orang dah idrak. Bila fahaman dia idrak, dia dah anggap Tuhan ni macam kita juga. Kalau nak kena kuat baru dengar, dia orang dah teranggap macam tu. Padahal kita tak pernah etikot macam tu. Suci Allah daripada segala kekurangan. Dia kata kenapa nak berzikir kuat-kuat lepas mayang? Kenapa nak beli ni apa semua? Tuhan tu dah tak dengar ke? La ilaha illallah. Mana etikot macam tu? Allah kata dia. Baik. Yang ketiga, Tuhan Allah mendengar segala yang maujud. Ni. Allah mendengar segala yang maujud, yakni ada dirinya ataupun wujudi. Sama ada ia benda wujud tadi itu qadim. Maksudnya yang tidak ada permulaan. Zat dan segala sifat-sifat ma'ani Allah sendiri, atau hadis bukan macam hadis dengan ataupun yang hadis, yakni yang baru, iaitu makhluk yang wujudi ketika ia ada tanpa dengan telinga. Allah tidak mendengar dengan telinga. Tuhan mendengar dengan apa? Dengan sifat dengar. Nampak tu? Jangan kata Tuhan dengar dengan telinga. Tak. Tuhan mendengar dengan sifat dengar. Allah bersifat dengar, maka Tuhan mendengar dengan sifat dengar yang ada pada zat Allah. Allah Ta'ala dengar apa? Semua yang wujudi. Semua yang wujud lah. Nampak? Sebab itu kalau kita yakin Allah itu bersifat dengar, Allah Ta'ala itu jelas, keadaan makhluk dengan Tuhan itu Tuhan jelas, sangat-sangat yang ada pada pengetahuan Allah, maka makhluk itu tidak akan putus untuk berdoa. Tak akan putus. Nampak? Walaupun berdoa dengan hati, walaupun dengan bahasa isyarat, walaupun hanya sekadar, sebab apa? Sebab setiap pergerakan kita, setiap makhluk yang wujud, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat dengarnya. Dengan sifat dengarnya Allah. Jangan kita anggap Allah Ta'ala dengar tu nanti berbunyi dulu baru dengar. Itu pun Allah Ta'ala dengar juga. Sebab Allah Ta'ala dengar bukan yang bersuara, bukan yang berbunyi sahaja. Bahkan Allah Ta'ala mendengar semua yang ada. Sama ada yang zat, sama ada yang qadim, ataupun sama ada yang hadis, semua dalam sifat ta'ala, sifat sama Allah. Baik. Yang keempat, dalil naqli. Dalil naqli, naqal, ambil daripada petikan Al-Quran. Ini ada yang juga kata. Ini yang kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi menyusun. Sebab apa? Dalilnya dalam Quran. Quran tu sama Nabi lagi ada. Apa susunan tu? Dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu sami'un alim. Dan ingatlah Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar. Harus masuk maha mendengar. Tuhan yang bersifat sama dan mendengar segala makhluknya. Itu masuk maha. Bukan maha lawai dan murah. Maha ni, maha sungguh. Bukan maha bahasa Kelantan. Maha. Maha bukan maha lawan murah. Maha dengan makna Tuhan yang bersifat dan dia sedang menggunakan sifat dia. Istilah kata sedang. Orang panggil hala kauni. Sifat maknawiyah. Tuhan bersifat kuasa dan keadaan dia kuasa. Keadaan Allah itu mengada dan meniadakan makhluk. Keadaan dia. Macam kita katakan sifat yang sedang berfungsi. Tu orang panggil maha tu. Contoh kita katakan maha contoh kita katakan maha kuasa. Maksudnya Allah ada sifat kuasa, sifat qudrah, dan Allah Ta'ala sifatnya itu keadaannya dia berkuasa. Keadaan zat dia tu berkuasa. Maksudnya sifat itu memang sedang berfungsi. Istilah kata berfungsi, sifat tu tengah berjalan. Macam kalau kita ni, ada kalanya kita melihat. Kita ada sifat lihat. Tapi kadang-kadang tak melihat pun. Betul tak? Betul tak?
Ada tak? Kalau orang buta pula dah. Kalau orang tu tidur, boleh tak kita katakan dia buta? Orang tidur, berlengkor lagi tidur ni. Boleh kita katakan dia tu buta. Boleh tak? Dia tak ada kata buta, dia ada mem kat situ. Membuta. Orang yang tidur tak boleh kita kata dia buta. Dia ada sifat lihat tak? Ada, cuma keadaan dia tidak keadaan dia tidak melihat. Orang yang tidur, dia ada tak sifat dengar? Ada, tapi keadaan dia tidak mendengar. Pasal tu kalau kita bagi dia, ambil lah 10,000. Orang tengah tidur, agak-agak dia ambil tak? Kalau dia ambil, tanda je, tak tidur. Kalau apa? Kita macam tu. Tapi kalau kita katakan orang itu memang tengah macam tu, macam mana tu? Dia ada sifat lihat dan keadaan dia bila keadaan melihat, kita sedar dia sedang melihat, maka di situlah tercetusnya perhubungan. Apa itu? Sifat maknawiyah ni, Masya Allah. Kalau kita hadamkan betul-betul, kita hadamkan sifat maknawiyah ni, Masya Allah. Terasa perhubungan tu. Rasa. Allah. Rasa kebesaran Allah. Nah, kita sedang berhubung dengan Tuhan yang sedang melihat. Macam kalau kita katakan, contoh kan, kita jalan di satu lorong. Nah, selalu Syekh bagi contoh macam ni. Nah, kita lorong, sekali kita tengok ada tulisan, awas, anda sedang diperhatikan dengan contoh kata, kita nampak CCTV kat depan tu. Agak-agak kita nak jalan macam biasa ke jalan macam mana? Kalau kita masuk contohlah, tempat itu adalah tempat yang berprotokol. Awak tak boleh buat bising, awak kena jalan ikut step cara dia ajar berjalan. Dan dia kata awak sedang diperhatikan oleh CCTV. Tu ketul kat depan tu. Agak-agak kita jalan macam mana? Kenapa kita jalan elok? Sebab kita merasai ada yang sedang, sebab tu dia jadi elok. Sedang merasai ada yang sedang melihat. Kita nampak ke orang tu tengah tengok kita? Tak. Tahu orang tu tengah minum air ke, orang tu tengah main dalam teruk ke kat dalam bilik CCTV kita, tak tahu dia tengok kita ke tak. Tapi oleh kerana kita yakin tu CCTV kat depan tu sedang melihat kita, di sebalik CCTV tu ada yang sedang melihat, auto jalan itu jadi. Kalau kita sedar, menyadari Allah Ta'ala itu sedang melihat kita, Allah Ta'ala jelas bagi Allah, agak-agak nak buat maksiat lagi. Sebab itu kata Al-Imam Badi'uz Zaman Syekh Nursi rahimahullah, kalaulah seseorang itu sedar akan Allah itu sedang melihatnya, mendengarnya, berkata-katanya, hidupnya, nescaya maksiat kepada Allah itu hampir mustahil. Hampir mustahil buat maksiat. Sebab tu Nabi bersabda, Al-mu'minu, macam Al-mu'minu la yazni hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min, atau kama qala. Nabi bersabda, Al-mu'min, orang yang benar-benar iman dengan Allah. Maksudnya dia tengah kepercayaan dengan Allah tu, dengan betul-betul percaya Allah tu, yakin dengan Allah. La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Dia tidak akan melakukan zina ketika mana dia sedang berzina tu padahal dia benar-benar beriman. Mustahil boleh berlaku zina. Nampak tu? Kalau betul-betul tengah beriman, tengah yakin betul-betul dengan Allah, agak-agak berlaku zina. Mustahil. Wala yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Orang beriman dia tidak akan minum arak, sentuh arak ketika mana dia sedang minum itu padahal dia sedang benar-benar beriman dengan Allah. Tak ada. Tak berlaku.
Nampak? Itu masuk kata Syekh Said Mahdi Al-Nasir Nursi, kalau kita yakin Allah tu mendengar, kita yakin Allah tu melihat, sebenarnya orang mukmin tak pernah sunyi, tak pernah rasa boring. Faham? Boring tak pernah. Nampak? Nak boring benda. Tak, awak dah rasa boring lah, boring. Tu, yang Tuhan kau pun boring juga. Nah. Dalil akli. Jika Allah tidak bersifat dengan sama, kalau Tuhan tidak mendengar, maka dia akan bersifat dengan tuli, pekak. Ia adalah mustahil kerana tuli atau pekak itu termasuk dalam sifat kekurangan dan maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Nah, itu secara akli lah, secara fikiran akal. Kalau Allah tidak bersifat dengan sama, sudah tentu Allah Ta'ala bersifat dengan lawan dia. Nah, lawan sama apa dia? Pekak. Kalau Allah tak bersifat dengan mendengar, berarti Allah pekak. Dan pekak itu sifat kamalat ke, sifat kesempurnaan ke, sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Allah Ta'ala tu mesti ada bersifat kekurangan ke? Dah, Allah Maha Suci daripada sifat kekurangan. Maka Maha Suci Allah daripada sifat pekak dan wajib bagi Allah bersifat sama. Tambih, ini satu penjagaan. Syekh Fudail menyebutkan dalam kitab Kifayatul Awam. Ini satu dalam kitab syarah bagi kitab Aqidatul Awam. Kitab Mata Mubarahin. Kata dia, wasaqallahi ta'ala laysa bi'udhunin wala simahin wa basaruhu laysa bihadaqatin wala ajfan, bulu mata, kelipan. Tanazzaha wa ta'ala an dhalika uluwan kabira. Kata Syekh Fudail dalam kitab Kifayatul Awam, sifat pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan telinga. Allah tidak mendengar dengan telinga sebab ada segelintir mujassimah yang kita katakan orang yang salah tadi tu, mereka mengiktikad Tuhan mendengar dengan telinga. Dia kata Tuhan ada telinga, tapi telinga Tuhan tak sama dengan telinga makhluk. Wah, Ustaz Remy dah pernah kena dah ni dulu. Nah, Tuhan ni ada tangan, tapi tangannya tak sama dengan tangan makhluk. Kata ulama, oleh kerana golongan ni i'tiqad Allah ada yadun, Allah ada tangan, tapi tangan dia ialah tangan yang tidak sama dengan makhluk, tangan yang layak dengan kebesaran Allah. Atas sebab perkataan ini, kita tak boleh hukum dia kafir. Tak boleh. Nampak? Sebab tu kita tak kata golongan-golongan Mu'tazilah ni kafir. Tak. Kita tak kata, dia kata Mu'tadi. Faham? Golongan Mu'tazilah ke, Qadariyah ke, Jabariyah ke, itu tak dikata kafir, tapi dikatakan Mubtadi'. Mubtadi' maksudnya akidah dia banyak yang bida'ah. Faham? Orang Pahang kata beda'ah. Tahu? Yelah tu. Orang Pahang kata beda'ah kan? Beda'ah tu maknanya bida'ah lah tu. Faham? Dah jadi bahasa Kedah dah. Beda'ah. Tu beda'ah tu ambil daripada perkataan apa? Saya rasa bida'ah lah tu. Bida'ah kau ni. Bida'ah maksudnya ngarut, nipu. Kata tu. Beda'ah. Mana? Orang Negeri Sembilan kata apa? Beda'ah juga. Beda'ah. Yelah tu. Bida'ah lah tu. Nampak? Sebab golongan ni i'tiqad Tuhan ni ada tangan, Tuhan ada telinga, tapi i'tiqad mujassimah. Lah, sebab tu kita tak hukum dia kafir, tapi akidah dia akidah mubtadi'. Sebab tu kita ni akidah sifat 20, kalau kita belajar, akidah kita bersih. Tanazzahallah, konsep kita Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Itu nombor satu dulu. Sebab sebelum kita nak isbatkan sifat-sifat Allah Ta'ala, jangan ada satu sifat yang ada kaitan dengan makhluk, atau sifat yang ada pada makhluk juga diisbat pada Allah. Tak boleh. Nampak? Hatta kalau macam orang kata, ada seorang tu kata dia tengok gambar perempuan cantik. Cantik tak perempuan ni? Cantik. Tuhan kita cantik macam ni lah. Woi, itu bapak segala bida'ah tu. Nampak? Tuhan cantik macam perempuan tu. Bila masa pula Tuhan cantik macam perempuan tu?
Yalah, kita kan cakap Allah, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Nabi sebut Allah Ta'ala itu maha cantik dan Allah Ta'ala sukakan kepada kecantikan. Itu Tuhan cantik. Cantik macam tu lah. Bukan cantik maksud tu. Cantik dengan makna tidak ada bandingan. Cantik dengan makna tak ada bandingan. Tak boleh nak diserupakan dengan Allah. Tak ada satu makhluk nak serupa dengan Allah. Sebab Allah yang paling cantik. Bukan cantik dengan makna jelita. Bukan cantik dengan makna handsome. Bukan. Faham? Dia tak faham maksud cantik. Dia kata cantik tu macam macam ni lah cantik lah. Ilaha illallah. Tu teruk benar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi kata dia, Allah Ta'ala mendengar bukan dengan telinga. Bukan dengan lubang telinga. Dan melihatnya, penglihatannya Allah Ta'ala bukan dengan bola mata. Bola mata biji mata dia tu. Dengan bola mata dan bukan dengan kelopak mata. Maha suci Allah, maha suci dan maha tinggi Allah daripada perkara tersebut dengan ketinggian yang besar. Ketinggian pula. Dah tu Tuhan kita rendah. Kita rendah, Tuhan kita tinggi. Pun tak betul juga. Kalau kata, Tuhan tinggi ke rendah? Tuhan tu tinggi. Tak kena jawapan tu. Habis tinggi tu apa? Tinggi tu uluwan makanah. Ketika mana satu hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah bertanya seorang hamba jariah, Aina Allah? Lalu kata jariah fis sama. Seorang hamba, orang perempuan, dia ni orang kafir. Dia ni orang tawanan perang. Sayyidina Umar Abdul Khattab nak bunuh dia. Sayyidina Umar nak bunuh dia. Nampak? Bila nak bunuh dia, maka Rasulullah tanya, wahai budak, Aina Allah? Di manakah Allah? Lalu kata budak tadi, fis sama. Rasulullah kata, a'tiqha fa innaha mu'minah. Kau bebaskan dia, wahai Umar, bahawasanya dia seorang yang perempuan yang beriman. Orang Mu'tazilah gunakan hadis ni lah yang mereka i'tiqad kata Tuhan ada dekat langit. Nampak? Sedangkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam kitab syarah bagi Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, uluwan fis sama itu menunjukkan di langit, hiya ulul makanah la ulul makan. Itu menunjukkan ketinggian kedudukan martabat. Martabat Allah Ta'ala itu sampai ke langit. Kedudukan dia bukan Allah Ta'ala duduk dekat langit. Faham? Cikgu besar, apakah dia lebih besar daripada sekolah tu ataupun macam mana? Guru besar. Besar sangat ke guru tu? Mesti kena paling besar tu. Yang paling saiz dia. Nampak apa? 5XL punya baju. Macam tu ya? Jadi guru besar Upipin tu ialah nampak besar. Apa yang besar guru tu? Guru tu besar martabat dia, kedudukan dia, pangkat dia, kemuliaan dia yang tinggi. Walaupun guru tu pendek. Faham? Kena faham lah tu. Itu uluwan makan lah. Bukan uluwan makan. Tinggi dari sudut kedudukan martabat. Bukan tinggi-tinggi Tuhan tu. Kena faham ni. Dah lah tu. Habis lah. Kalau kata dia yang ke-12-nya ialah basar, ialah pelihat. Wallahu'alam. Wabah. Sebelah. Dah tu.